Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra, channel yang memberikan informasi tentang kereta-kereta Proton. Di hadapan saya ini, saya dah susun keempat varian Proton S70 2026, daripada varian yang permulaan, eksekutif, kedua premium, ketiga flagship dan keempat flagship X. Jadi saya nak tunjukkan perbezaan dia, apa beza dia antara keempat-empat varian tersebut. Saya mulakan dengan harga dahulu. Untuk varian permulaan, varian eksekutif ini berharga 68,800 selepas tolak rebate 5,000. Yang kedua, tambahan 6,000, 74,800 varian premium. Yang ketiga, 84,800 varian flagship. Yang keempat, 89,800 varian flagship X. Jadi kesemua yang ini saya sebut harga selepas tolak rebate 5,000 sebelum insurans saja. Insurans kita tak boleh nak masukkan sekarang sebab setiap orang berbeza-beza dia punya kiraan. Ada yang ada NCD berapa persen, saya nak kena kirakan yang lebih spesifik. Nanti anda boleh WhatsApp saya untuk kiraan yang lebih tepat. Ada yang nak cover bencana alam, ada yang nak cover e-hailing lah, cover to Thailand. Benda tu variable. Ada yang nak ambil takaful, ada yang nak ambil konvensional. Jadinya memang mana-mana pengeluar kereta dia akan excludekan insurans saja. Road tax memang dah termasuk lah. Road tax tu RM90 saja tiap-tiap tahun sama. Okey, jom kita tengok apa perbezaan dia antara keempat-empat varian yang di hadapan ini. Kita mulakan dengan bahagian hadapan. Jadi kita tengok perbezaan dia di hadapan. Dia punya lampu keempat-empat ni, tiga ni sama. Yang warna putih tiga-tiga ni sama. Kecuali yang ini dia menggunakan halogen projector, lampu kuning tu. Tapi dia punya day running light ataupun yang ini dia sekali dengan signal. Dia berwarna oranye kalau bagi signal. Kalau varian yang lain, dia punya signal berada di sini. Saya akan on kan contohnya. Jadi anda boleh lihat apa perbezaan. Varian eksekutif, varian yang paling murah, dapat signal yang cantik. Varian yang ke atas, premium ke atas, dapat signal yang bulb biasa. Tapi benda ni pun sebenarnya boleh tukar bulb yang LED lah. So dia punya blinking sama macam yang inilah. Dia blink agak pantas. Yang ini dia ada delay sikit lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah lah. Untuk belakang, dia punya lampu signal sama. Lampu belakang sama. Kecuali yang ini dia tiada tail light bar. Varian premium ke atas dia ada tail light bar. High beam berada di sini, di reflector. Low beam di projector. Tetapi varian yang atas, high beam, low beam berada di satu kanta projector yang sama. Sebab di sini dia dah letak signal. Itu perbezaan untuk bahagian lampu. Varian yang premium dan ke atas lampu sama. Semua tiada fog lamp. Ini hanya ruang saja, tak ada apa-apa fog lamp. Okey, untuk varian premium ke atas akan dapat front parking sensor. Dia macam reverse sensor, bunyi yang beep-beep tu. Kalau yang ini kita rapat dengan depan dinding ke ataupun kereta ke hadapan lagi, dia akan berbunyi lah, beeping dia. Kalau beep je dah dekat lah tu. Untuk front lower lips ni, dia ada kemasan berwarna silver. Kalau yang varian eksekutif dia warna hitam. Sebenarnya cantik, hitam bagi saya berbanding yang silver. Dia tak kisah apa warna, kemasan dia macam itu. Varian flagship sama, flagship X dia ada body kit. Inilah penambahan 5,000 apa yang anda dapat. Kalau varian flagship X ada body kit depan, side
body kit sebelah side, belakang pun ada. Tapi sekejap lagi saya akan menuju ke belakang. Saya cerita benda di hadapan dahulu. Okey, lagi kita menuju ke bahagian atas sikit. Sebelah atas kita tengok dia punya windscreen. Executive, Premium, dia ada monocular camera. Monocular camera untuk digunakan fungsi ADAS. Yang ini ada monocular camera. Flagship X ada monocular camera. Side mirror, variant executive tiada auto fold. Variant premium ke atas saja ada auto fold apabila kita kunci pintu. Yang ini kena pakai tangan, lipatkan manually. Tapi untuk kawalan cermin di dalam boleh kawal lah. Itu kekurangan variant executive. Dia punya lampu untuk variant premium ke atas dia ada auto light. Yang ini daripada dalam kita nampak lah dia punya switch toggle untuk nak onkan auto light. Cuma kalau untuk dia punya light sensornya di sinilah. Jangan kita cover dashboard cover ke kertas di situ, nanti dia akan ingat sentiasa malam. Okey, bahagian hadapan tiada apa yang lain. Kita menuju ke bahagian belakang. Bahagian belakang kita tengok pada variant executive premium, saya nyalakan dia punya lampu dahulu. Ini contoh untuk perbezaan executive dan premium, flagship dan flagship X. Lampu flagship dan flagship X dia sama seperti yang ini, jadi saya nyalakan dua kereta sajalah. So dia tiada tail light bar. Yang di atas dia tak menyala. Yang ini dia menyala. Dia sambung dekat sini. Yang ini dia tak menyala. Dia menyala dekat sini saja. Lampu brake-nya di sini. Lampu reverse, lampu signal. Itu beza dia antara lampu executive dan premium ke atas. Yang lain kita tengok dia punya kemasan. Yang lain tertinggal. Dia punya lampu ini perkara kecil lah. Dia bagi bulb yang kuning. Variant premium ke atas dia bagi bulb yang LED. Itu beza dia. Satu lagi, reverse camera. Reverse camera premium ke atas saja ada reverse camera. Executive dia ada reverse camera. Tapi ada solusi yang murah untuk anda kalau nak beli yang executive. Kemasan line yang berwarna hitam. Jadi kalau yang ini yang saya kata tadi, di depan dengan belakang dia matchkan. Yang ni warna hitam, gloss black. Tapi sebenarnya gloss black pun cantik daripada matte silver. Matte silver dengan putih tak naik. Kalau dia bagi gloss black dengan yang ini sebenarnya naik. Diffuser fog lamp belakang sama, tetap ada. Fog lamp belakang tetap ada. Ini flagship. Dari belakang flagship dengan premium sama, tak ada perbezaan kecuali flagship X. Flagship X dia dah ada body kit dan ducktail spoiler. Ini yang perbezaan harga RM5,000. Tambahan RM5,000 anda dapat ducktail spoiler yang agak tinggi. Rear skirting yang agak agresif. Kalau tak ada skirting belakang, dia macam ni. Dia beza dia. Yang ini pun ada juga, dia macam ada sengat-sengat yang diffuser tu. Tapi kalau tambah dengan body kit, dia lagi obvious lah dia punya sengat tu. Untuk kereta flagship X berwarna hitam dan putih, dia ada kemasan berwarna merah. Hitam dan putih saja. Untuk body berwarna hitam dan putih, ada kemasan berwarna merah. Selain daripada hitam dan putih, kemasan warna merah ni tiada.
Yang ini dia tampal ke ataupun dia yang ini dia macam bercat, bukan dia tampal. Yang ni dia tampal lah rasanya. Okey, kalau untuk variant yang lain dia tak ada warna merah ni. Bahagian belakang dah settle. Saya akan fokus pada bahagian tepi. Bahagian tepi, perbezaan pada saiz rim variant premium ke bawah. Premium dan eksekutif bersaiz 16 inci, saiz tayar 20555. Flagship dan Flagship X rim 17 bersaiz 20550. Dan dia ada tire pressure monitoring system. Yang premium ke bawah tiada. Keyless entry, push start button, semua variant ada. Blind spot information system, semua variant ada. Tinting, flagship ke atas saja. Yang ini dah bertint daripada kilang. Dia punya kegelapan agak tak gelap lah, dia agak cerah. Kita tengok cermin belakang macam mana. Okey, ini dah bertint. Yang mana dalam 70%, yang ini tiada tint. Itu perbezaan antara flagship ke atas. Tapi tak apa, mana-mana kereta anda beli dengan saya akan belanja anda free tinting second layer lah. Kalau yang ni dah ada, saya belanja second layer. Yang ini tiada, dia satu layer sajalah. Bukan voucher, yang mana voucher tu tak ada nilai pun. Di sebaliknya, kalau bagi dapat voucher, bila pergi ke kedai tin kena top up. Ini bukan, ni siap pasang semasa nak ambil kereta tanpa bayaran tambahan. Yang ini warna putih, Snow White, dia solid marine blue. Yang ini agak susah jaga. Dua-dua warna ni, putih dan biru, sebenarnya agak susah nak dijaga. Tapi tak apa, saya belanja anda free basic coating untuk warna apa-apa yang anda beli dengan saya. Sebab saya pun senang, customer pun happy. Tak perlu saya nak basuh ataupun menyental kalau warna putih ni, ataupun warna biru nak kena polish ke apa. Sekarang dah hujan, saya nak review perbezaan bahagian dalaman pula. Okey, daripada sini, saya dekat atas stage ni dia nampak tinggi sikit. Jadi di sini kita boleh nampak sunroof. Untuk Flagship X dia ada sunroof. Tambahan 5,000 anda dapat body kit, ductile spoiler, sunroof dan dashcam. Dashcam yang diberikan depan saja untuk Flagship X, belakang tiada. Tapi tak apa, untuk mana-mana pembelian S70 daripada saya akan belanja anda dashcam berjenama 70 mi ataupun mungkin DD Pi, yang mana satulah. Tapi biasa panel kami akan bagi berjenama 70 mi itulah, iaitu yang reputation yang okey lah. Depan dan belakang siap pasang. Variant flagship ke atas dia ada 360 kamera. Premium ke bawah tiada 360 kamera. 360 kamera hasil gabungan 4 kamera di hadapan, di side mirror kiri dan kanan, dan di belakang. Itu hasil gabungan 4 kamera. Dia dapatlah 360 surround view. Yang ini pemandangan dalaman variant eksekutif. Variant paling murah 68,800 sebelum insurans. Beza dia, yang eksekutif leather seat tiada, dia bagi fabric seat saja. Leather steering pun tiada, steering yang PVC lah. Dia punya button control tetap ada sama. Meter analog, variant premium dan eksekutif meter sama macam ini. IHU sama seperti ini. Ok, so kalau anda nak beli variant premium dan eksekutif, inilah dia punya view dia. Premium dia ada leather steering. Yang ini kalau premium dia ada auto light. Yang ini tiada auto light. IHU dia seperti inilah kalau variant premium dan eksekutif.
Dia ada connectivity untuk easy connection ni adalah untuk buat mirroring. Nak view Waze ataupun Google Map daripada handphone kita, dia boleh mirrorkan ke sini lah. Dia ada Bluetooth, ni radio standard lah. Untuk speaker, ini kadang-kadang orang tak perasan. Untuk speaker dia kadang-kadang tak ada dalam brochure yang simple tu. Yang ini dia punya speaker ada 4 saja. Twitter dan di bawah ini. Pintu belakang kosong. Dia ada lubang saja. Premium dan executive 4 speaker. Flagship baru dapat 6 speaker. Untuk dia punya power window, ke-4 variant executive ni dia auto down, tapi dia tiada auto up. Dan bila tiada auto up ni bermakna dia tiada anti-pinch yang boleh elak daripada tersepit tangan tu. Sebab dia tak ada mekanisme itu, tak ada sensor tu, dia tak boleh lah buat auto up. Itu yang variant executive lah. Beza 6,000 antara premium dengan executive ni. Tapi 6,000 tu benda ni lah yang kurang, yang mana ada orang dia tak kisah tentang itu. Dia pun kadang-kadang dia prefer yang fabric seat. Inilah dia variant dia. Leather seat, kalau yang itu bukan Napa, dia leatherette. Sampai ke variant flagship X, dia pakai leatherette, bukan Napa leather. Untuk tempat duduk belakang, untuk variant executive ni tiada adjustable headrest. Tiada headrest tengah yang adjustable juga, dia kecil saja. Dan tiada armrest. Armrest yang di tengah ni. Kalau yang premium ke atas, dia boleh lipat. Kalau ni dia adalah armrest untuk penumpang yang kiri dan kanan ni. Bahagian atas sama, sampai ke variant flagship sama, kecuali flagship X tu, dia cantik sikit. Yang ni port untuk dashcam. Yang ni sebab tu saya senang belanja dashcam, senang pomen nak pasang. Dah ada shortcut, tak ada buat warranty, direct ke bateri ke apa. Dia tak kacau warranty lah. Untuk variant executive tiada auto aircon. Variant premium ke atas saja ada auto aircon. Itu kekurangan variant executive. IHU setakat apa yang ada. Kalau kita tengok dia punya sistem keselamatan, variant executive dan premium ada ini sahaja. Rear cross traffic alert, lane change assist, door opening warning, rear collision warning. Ini saja sistem keselamatan variant executive dan premium. Lane change assist ni adalah blind spot information system, tapi nama untuk penonton dia naming kan LCA. Info yang ada di meter panel, inilah setakat ini saja. Punya range, fuel consumption meter, trip meter, nak adjust jam. Ini sajalah yang ada. Nak tukar, nak cycle dia punya menu, di sini tekan saja di sini. Wiper, tiada auto wiper ke semua variant. Rear view mirror, ke semua variant tiada rear view mirror. Dia macam ini saja. Bukan tak ada rear view mirror, tiada auto dim rear view mirror. Pening dah saya. Variant premium dah ada leather seat. Tadi sama juga executive pun masih pakai manual seat. Dia punya power window auto up dah ke 4-4. Dia ada 2 level, 1, 2. Dia ada 2 senggat lah. Kalau kita rasa kita tarik, dia ada rasa 2 level. Dia ada auto fold untuk premium ke atas. Nak manual fold daripada dalam pun boleh. Kita boleh lipat lah daripada dalam. Kalau tidak, yang sana tu kalau nak berselisih susah sikit lah. Interior dalam untuk variant premium ke atas. Premium ni dia punya leather seat sama seperti yang sampai ke flagship X. Adjustable headrest, boleh naikkan. Center pun boleh naikkan. Dia ada armrest dan dia ada cup holder. Di dalam ni dia ada cup holder lah. Ada 2 cup holder yang boleh letak. Speaker belakang masih tiada, tapi ada tempatnya. Bolehlah anda nak tambah kemudian. Leather steering, dah ada leather. Steering ni dah ada leather. Perbezaan yang tidak ketara antara yang
flash antara yang executive dan premium. ISU sama, meter sama. Jadi saya tak nak sentuh dengan lebih lanjut. Control button tetap sama. Dia ada auto light. Ni sengat auto ni, dia ada auto light untuk variant premium. Light sensornya di sana. Nak buka boot hanya tekan di sini. Variant executive pun ada. Headlamp adjuster variant executive pun ada juga. Kita menuju ke variant flagship. Variant yang paling banyak permintaan adalah flagship. Flagship biasa bukan flagship X sebenarnya lah, daripada dahulu lagi sampai kini. Tapi sekarang ni saya nampak dia lebih sikit kepada variant flagship X. Sebab apa? Mungkin sekejap lagi saya cerita. So ini variant flagship. Dia punya rim design yang berbeza daripada yang lama. Rim design untuk yang ini, yang lama sama dengan yang ini. Kalau yang ini dia dapat rekaan yang berbeza. Spoke tetap sama, cuma dia punya design lain sikit saja. Dan doa. Dia dah mula ada power seat, cuma dia tak ada. Yang ini kita boleh naik turun, cumanya dia tak boleh adjust dia punya kecerunan dia. Ada kereta yang mahal sikit, dia boleh adjust supaya lebih baik dia punya tight support. Tapi yang ini masih tiada. Sama juga seperti X70, X90 pun sama. Tu kekurangan kereta Proton base rebadge Geely punya, tak ada tilt, tak boleh tilt. Yang ni tak ada lumbar support lah. Kalau X70 premium tu ada lumbar support. So seat dia sama, dia ada seat tetap sama. Lupa saya nak mention tentang airbag. 6 beg udara ke semua variant ni. Dia belanja sama juga. EAC apa semua tu memang dah ada lah. Standard S70 ni tak patut tak ada lah. Cuma dari segi beg udara tu bagus. Dia tetap samakan ke 4 variant dapat 6 airbag. Dia dah mula lain dekat sini. Dekat meter panel dia dah menggunakan meter digital LCD. Ini ISU kita terangkan sikit lah. Ni dah terang. Cuma tim dia warna hitam jadi tak berapa nampak lah. So dia macam-macam ada function ni. Yang mana sekarang dah ada Android Auto, Apple CarPlay. Ni saya tukar tim bagi nampak sikit lah kalau nak tengok. Dia ada 2 tim saja, putih dan hitam. Yang tadi hitam, yang ni putih. Day and night team. So dia punya tire pressure monitoring system ada di sinilah. Dia view. Dia boleh tukar 3 unit, bar, KPI, apa lagi satu unit lagi kita tengok. Saya dah tak boleh nak fikir dah ni. Padahal biasa saya ingat je. Unit ni dia ada beberapa unit lah. Kalau kita tengok kilometer, nak adjust dia punya fuel consumption unit, liter of 100 km, kilometer per liter pun boleh, KPA, bar, PSI. Okay, boleh tukar lah. Ni daripada kilang dia orang memang pump agak tinggi lah, 300 dia orang pump untuk parking lama. So apa lagi yang kita boleh buat di meter yang digital ni, kita boleh pindahkan map ni di meter panel. Map yang built-in dia tidaklah sebaik yang Waze ataupun Google Map, tapi bolehlah guna. So kalau ini kita set direction dulu, tekan go. Okay, bila dia dah ada macam ni, kita boleh pindahkan ke meter panel. Cara dia tolak kanan, tekan enable. Tu kereta termurah ada function ini. Inilah dia flagship S70 flagship, berharga 85,000 sebelum insurans. Sekali insurans dalam 87, betul tak? Dia punya monocolor camera di sini tetap ada jugalah, port untuk dashcam. Start variant flagship dia dah ada wireless charger. Letak phone yang supported, yang high end Android biasanya adalah wireless charger ni. Letak di sini. Kadang-kadang tak detect, kena buka casing. Kena tutup pintu rapat baru dia berfungsi. Kalau tidak dia tak berfungsi. EPB auto hold daripada variant exact dia belanja. Gear shifter pun sama.
electric shifter. Kita tengok apa keistimewaan variant flagship ni. Dia punya ADAS system ini yang adalah untuk eksekutif dan premium. Hanya ada ini saja, rear side radar saja yang ada. Kalau variant flagship ke atas, dia dah ada TSI, AEB dan keeping assist, sebab dia ada monocular camera yang di atas ni. Ini kad jaminan untuk tinting yang asal Proton, dia ada safety tint lah. Jadi rugilah kalau nak remove ini, better buat second layer saja. Kalau ini apa yang dimaksudkan, ni adalah lane keeping assist system. Dia ada sampai level centering control. Dia boleh kekalkan kedudukan di tengah-tengah lane. Jadi kita tak ada risiko kemalangan micro slip yang terbabas ke apalah. Ini gunanya yang variant flagship. Tak boleh ditambah dekat kedai aksesoris. Kalau boleh sekalipun, Komu driving assist tu mahal dan mungkin tak setahan inilah. Kalau tidak, buat apa dia buat yang ini kan. Beza 10,000 antara premium dengan flagship. Tambah 10,000, anda dapat inilah 10,000 nya. Anda ADAS, ini yang ada traffic sign ni, dia boleh baca signboard apa semua. AEB, kalau kita tak tekan brake apa semua, kita terleka, dia boleh tolong brake kan. Itu adalah function under AEB. Dia boleh set lah juga sensitivity. Kalau siapa yang suka bawa mencucuk ke apa, mungkin boleh low kan lah. Kalau tidak, dia akan brake. Cruise control, ini yang sangat berguna, yang mana lebih-lebih lagi di highway ataupun traffic jam. Traffic jam memang boleh bersila lah, tak payah kita nak tekan brake, stress. Orang asyik brake jalan, kita tekan je ICC ni, dia akan follow je kereta depan. Steering pun dia bergerak sendiri. Dia ada steering assist. ICC dengan ACC tiada steering assist. ICC dia dah ada steering assist. Depend pada orang lah, dia nak yang mana punya setting. So yang paling advance sebenarnya yang inilah. Okay, nanti tak apa, anda ADAS ni, anda kena ambil masa sikit untuk faham. Yang ini saya nak kena on the road testing. Maksudnya saya kena belanja anda on the road untuk faham lebih lanjut tentang yang ini. Kereta termurah yang ada ini, Intelligent Cruise Control. Inilah dia, S70 flagship. Kedua termurah adalah X50 premium. Ini yang sistem yang mahal lah, yang berguna untuk kereta zaman moden sekarang. Patut ada benda ni lah kalau ikutkan. Siapa-siapa yang ada satu kereta saja, memang ini untuk kereta jalan jauh, ini kereta yang paling best dia ada, beli yang variant flagship lah. Tapi kalau siapa yang setakat nak merasa dia punya engine dan dia punya transmission, so variant premium dan executive pun dah memadai, tak perlu sampai ke flagship. Mungkin dia dah ada kereta yang mahal ke apa, mungkin itulah cadangannya yang sesuai. So dia ada Proton Link. Yang ini dia boleh connect guna handphone kita. Kita boleh start engine guna handphone, buka tingkap guna handphone, buka aircon dan macam-macam lagi. Boleh view di handphone kita punya kereta berada di mana. Itu kelebihan variant flagship yang ada Proton Link. Flagship dan flagship X sama. Window apa semua dia boleh auto close window. Ini kelebihan variant flagship lah. Macam-macam ada dia punya setting. Parking distance control, ini parking sensor depan lah. Cockpit, wireless charger. Dia punya screen lebih baik, dia punya image dia yang tertera, dia lebih high resolution dan lebih tinggi dia punya brightness dan lebih cantik lah. Mungkin ini dia tak ada kata AMOLED pula, tapi yang lebih mahal punya screen lah. Memang nampak dia punya beza dia. Dia tak sama macam Saga. Saga punya screen quality yang premium sekalipun, itu yang murah punya. Memang tak cantik ini dia punya image dia. Yang ini kalau dalam dekat matahari pun dia masih clear, tak ada silau. Malam pun dia boleh gelap yang lebih gelap. Tak macam Saga, gelap dia tak apa-apa nak gelap. Yang ini memang display yang agak baik. Lebih nampak macam AMOLED pun je, tapi tak ada mention pasal AMOLED lah. Okay, so habis sudah tentang ini. Saya tak nak lebih lanjut, saya tak nak video ni terlalu panjang.
So apa lagi yang anda nak tengok untuk variant flagship? Tak ada apa sangat, kecuali flagship X ada lagi penambahan dia 360 kamera, lupa nak buka tadi. Ini dia punya image yang mana resolusi dia agak baik, agak tajam. Depan, belakang, transparent view pun boleh, tapi dia tak boleh 540. Ini 360. Ada Apple CarPlay Android Auto, lupa nak mention benda tu. Sebelum terlupa, saya bagi demo untuk anda apa itu. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu. Mungkin anda boleh skip sikit siapa yang dah tahu. Ini adalah view Android Auto Apple CarPlay. Yang ini kalau kita buka Maps, dia akan keluar sini. Yang ini kalau kita ada Spotify, dia akan keluar di sini. Maps, kita boleh cakap saja apa yang kita nak pergi. Contoh, sebagai contoh, tekan sini, direction to petrol station. There's Petronas USJ 10.3 kilometers away. Ini Want dia. to navigate there? Tekan saja, tak payah nak type, tekan saja. Ataupun di handphone kita boleh type guna handphone dan dia akan transfer ke sini pun boleh juga. Ini adalah Apple CarPlay Android Auto punya kemudahan di wireless. So dia tak akan lemah bateri juga. Kalau siapa yang ada wireless charger punya support handphone, dia boleh charge walaupun dia tak pakai wire. So ini apa yang supported apps yang keluar, ini sajalah. Okay, so ini adalah Apple CarPlay Android Auto. Flagship juga turut dilengkapi voice command. Tekan di sini, open window. Alright, open. Itu dia, dah buka. Ini built-in voice command. Premium dengan executive tiada, tapi function ni dah tak pakai sangat lah oleh orang. Benda ni dah macam lapuk sikit. Sekarang saya berada di dalam variant flagship X. Apa yang beza? Kita tengok kat sini. Dia start beza. A-pillar dalam ni dah warna hitam, headliner dah berwarna hitam, B-pillar dalam pun warna hitam, C-pillar belakang pun warna hitam, dan dia ada sunroof. Inilah dia, 5,000 extra. Tapi dulu pun ada, cuma dia tak ada warna hitam ni lah, dia berwarna yang cerah tadi. Ini yang mana sebab inilah salah satu faktor yang orang lebih pilih variant flagship X pula sekarang ni. Dia jadi balance, dia tak macam dulu. Dulu dia kurang balance bagi saya. Sekarang ni dia lebih nilai untuk variant flagship X sebab mungkin sebab warna. Walaupun warna itulah tak ada added value, cumanya added kekemasan lah, yang mana nampak macam kereta mahal punya yang headliner. Dia bukannya jenis gabus-gabus ke apa, ni jenis macam kain punya material lah. Dia macam kereta-kereta mahal juga. Dan dia datang dengan dashcam Proton eksklusif punya aksesoris, tapi dia depan sajalah, tak ada yang belakang. Tapi jangan risau, saya tetap belanja anda dashcam berjenama 70 Mi untuk ini depan dan belakang. Ni depan saja, ni anda boleh jual lah. Itu beza dia untuk variant X. Tapi sunroof dia, masalahnya dia manual control lah, kena tolak pakai tangan. Dia tak boleh pakai physical button. Dia memang tak ada physical button lah. Untuk kawal dia boleh drop down menu di bawah. Yang ni dia tak add lah. Sekejap. Cockpit. Senang sebenarnya pakai voice command. Hi Proton, I'm listening. open sunroof. Opening the sunroof. Hujan-hujan dia open sunroof. Kacau. Hi Proton, close sunroof. Hi Proton, Good morning. close Yes. sunroof. Sure, it's closing. Cepat-cepat hujan ni. Memang betul dia akan buka. Dia tak ada rain sensor. Okay, ni saya dah add dah sunroof control. Sebab tadi dia tak ada, jadinya saya dah menggelabah nak tutup dia punya sunroof. Kalau ikutkan tekan shortcut, dia keluar menu ni.
sunroof switch. Okay. Ni. So dia ada ventilation function lah. Dia boleh tiltkan sikit dia punya sunroof tu setakat nak ventilate pengudaraan je. Tapi apabila hujan dia tak ada auto close seperti X50 flagship. Sebab X50 flagship dia ada rain sensor. Dia boleh tutup tingkap secara automatik. Kalau hujan kita parking tak tutup tingkap, dia akan tutup tingkap. Itu X50 flagship sebab dia ada rain sensor. Jadi untuk anda yang di sekitar Lembah Kelang, jom datang ke showroom saya. Ada beberapa cawangan di sekitar Lembah Kelang, di Subang, di Tengah Bandar KL, di Kajang. Nanti kita set appointment. Saya belanja anda pandu uji Proton S70 yang baru ni. Ada apa-apa pertanyaan, boleh juga WhatsApp saya. Saya akan jawab pertanyaan anda sebaik mungkin. Boleh komen, like dan subscribe saya punya video jika bermanfaat. Sekian saja yang sedang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.